Rena Guntabi. Sekali lagi, syukur, puji Tuhan, terima kasih. Wah, tahniah diucapkan kepada Renal Guntabit atas kemenangannya di Malam Kemuncak Anugerah Industri Muzik 24 yang berlangsung pada Sabtu malam. Renal berjaya membawa pulang 2 trofi iaitu penyanyi baru terbaik dan juga vokal lelaki terbaik. Tapi kan, di sebalik kemenangan itu, ada pula netizen yang tak berpuas hati dengan keputusan berkenaan. Kata netizen, Renal ni masih belum layak menang anugerah vokal sebab belum cukup dikenali. Ya ke? Tak apa. Kalau macam tu, jom kita kena kenal dulu dengan Renal ni. Baiklah, nama saya Renal Guntabit, tapi lebih dikenali orang panggil adalah Re Guntabit. Saya berumur 29 tahun dan saya sudah bernyanyi sejak saya kecil lagi. Lumangat Okudika adalah single pertama saya. You expect tak sebenarnya you akan menang vokal terbaik lawan dengan 4 saingan yang hebat? Saya tidak expect boleh menang sebab ada idola-idola dalam semua tu. Amir Masdi, Hafiz Suib, Abang Azama semua kan. Memanglah orang tidak kenal habis baru kan. Tak expect. Saya bersyukur dengan keputusan tersebut dan saya terima rezeki ini dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Macam tu. Kalau kita tengok dekat komen-komen, memanglah ada orang persoalkan siapa Ray ni. Tapi dalam komen balas pula, ada orang kata macam, cuba you dengar dulu suara dia. Mesti you akan yakin dia boleh menang vokal terbaik. Macam tu. Bagi saya, sepanjang 6 tahun, kalau termasuk saya study music, terutama dalam major dalam vokal, I think kalau deserve tu saya rasa semua orang pun ada dia orang punya hard work sendiri. Dan bagi saya, untuk saya bernyanyi seperti itu, saya sudah pergi tahap yang ekstrim sehingga contoh saya sepanjang saya bernyanyi saya sudah 2 kali nih batuk darah. Kalau benda-benda lain tu saya boleh lagi macam anggap macam mungkin saya bukan ada bakat di sana mungkin, tapi ini bakat yang sudah diberikan kepada saya. Jadi saya why not plus the effort, macam tu. Jadi kalau you boleh kongsikan apa yang paling terkesan sekali komen negatif dekat you selepas menang AIM? Bagi saya yang paling terkesan itu bila orang tanya macam, yalah tidak kenal, faham tidak kenal, tapi cara dia orang tanya tu, siapa ni tak kenal lah, kenapa tak bagi menang yang kenal macam tu. Okey, saya faham saya tidak dikenali, akan tetapi yang menjuri itu bukan saya. Lepas tu ada lagi yang cakap macam, siapa orang ni, dia ni gemuk lah macam tu. Dia ni gemuk lah macam ni, macam mana boleh nyanyi macam tu? Ya, gemuk tu. Saya sedang cuba juga berusaha untuk mengurangkan. You tak nak kembangkan career you dekat Semenanjung? Okey, saya sudah ada beberapa orang sudah bertanya soalan yang sama dan sejujurnya saya belum terfikir lagi untuk mengembangkan di Semenanjung. Bukan sebab tidak mau, sebab tidak pernah terfikir. Macam tu. Okay, Ray, apa kata-kata terakhir you yang boleh sampaikan kepada mereka yang masih mempersoalkan ataupun masih belum mengenali seorang Ray ni? Kepada yang belum mengenal saya Ray Guntabit. Jadi sila-silalah ambil inisiatif dulu untuk research sikit pasal diri saya ini. Tidaklah seberapa, akan tetapi saya yakin semua akan berhibur dengan karya saya, macam tu.